Tapi Okey. kita asingkanlah telur putih dan juga telur kuning. Okey, nak tanya dulu. Kenapa diasingkan telur kuning dan juga telur putih? Kita tak nak dia bergaduh lah. Tak nak bergaduh. Tak boleh, tapi dia kena mesrakan. Nanti kita mesrakan nanti. Okey, macam kita mesra. Okey, baik. Alright, Farhana. Hari 30 resipi bersama dengan Agrobazar Online. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Masak-Masak bersama ABO 2026. Hari ini, hari yang istimewa dan bersama episod yang sangat-sangat menarik bersama dengan tetamu yang hebat. Nak tahu siapa dia? Jumpa selepas ini. Kita dah kembali dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Okey, hari ini adalah hari yang istimewa dan juga yang tadi saya dah maklumkan dah, tetamu yang istimewa bersama dengan kita pada hari ini iaitu Cik Siti Farhana binti Muhammad Farid daripada Pusat Memproses Makanan Fama Rengit. Assalamualaikum Farhana. Waalaikumsalam. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Kebetulan, adakah kita sama matching hari ini? Itulah saya pun terkejut juga ni. Terkejut juga? Kita tak berjanji kan? Tak ada. Tak janji kan? Tak ada. Okey. Baik. Farhana, kita hari ini kita nak masak apa? Kalau dalam program masak-masak ni kena masak. Jadi bukan sahaja kita memperkenalkan produk, tetapi juga kita akan buat aktiviti sedikit. Okey, itulah adalah belajar resepi mudah bersama dengan Agrobazar Online. Okey, jadi untuk apa yang istimewanya bersama dengan Farhana selepas ini, nantikan bersama dengan kami. InsyaAllah. Kita berjumpa selepas ini. Okey, Farhana. Okey, jadi Farhana sekarang ni kita nak perkenalkan bahan. Tapi sebelum tu, mungkin orang kat luar sana nak tahu apa yang menu yang kita bawakan pada hari ini. Okay, so menu yang kita bawakan pada hari ini ada dua lah. So kita akan bawakan puding pandan serikaya gula Melaka. Dan lagi satu menu kita akan bawakan polo kayatos serikaya madu. Oh, nampak menarik tu. Sounds good. Okey. Alright. Jadi Farhana, boleh kita kenalkan bahan-bahan apa yang ada sekarang ni? Mungkin ada pecahan dekat sini. Yang ni mungkin bahan yang lain kan? Betul. Okey. Ni untuk apa ni? Menu apa? Okey, so ini adalah untuk puding pandan serikaya gula Melaka. Okey. So kita ada susu cair, kita ada tepung custard, kita ada serbuk agar-agar. Serbuk agar-agar. Ni serbuk agar-agar ni macam mana nak dapat ni? Memang ada ke? Bukan agar-agar tu yang panjang-panjang tu? Dia ada bentuk lain lah. Bentuk lain? Betul. Oh, baru saya tahu lah. Okey. Terus kita ada gula. Kita ada pandan imako. Okey. Kita ada air, kita ada susu full cream dan kita ada kita punya bahan utama lah. Okey. Kita taklah bahan utama, kita kata bahan paling penting. Tapi kita ada serikaya gula Melaka. okey, tapi sebelum tu Farhana, yang ni adalah keluaran daripada Pusat Memproses Makanan Fama Rengit, betul ya? Okey, jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana nak dapatkan produk yang istimewa daripada kilang Rengit ini, daripada Agromas, ataupun tuan-tuan boleh layari sahaja www.agrobazar.com.my, carian sahaja untuk produk Agromas untuk dapatkan produk yang istimewa. Okey, tapi sebelum tu Farhana, kalau katakan orang gula ni nak tukar lah katakan, sebab orang kata macam biasa kita nak less sugar ataupun nak lebih sihat, lebih healthy. Jadi katakan yang ni gula pasir yang kasar boleh ke tukar dengan sugar brown ke? Brown sugar maksud saya terbalik pula. Brown sugar. Okey. Boleh. Kita nak tukar madu pun boleh. Asalkan dia manis. Kalau orang yang buat tu pun dah cukup manis, tak payah tambah gula. Ya, macam saya lah Farhana. Saya dah cukup manis dah. Tapi saya perlukan madu.
Okay. Bukan madu bukan madu yang itu. Okey. Alright. Baik, okey Farhana, sekarang ni itu adalah menu yang puding dan ini adalah satu lagi menu Polo Kayato Serikaya Madu. Okey. So kita kat sini ada beberapa bahan lah, sikit lah bahannya. Kita ada tepung gandum, kita ada gula. Okey, gula. Kita ada butter. Kita gunakan telur lah. Tapi kita asingkan lah telur putih dan juga telur kuning. Okey, nak tanya dulu. Kenapa dia asingkan telur kuning dan juga telur putih? Kita tak nak dia bergaduh lah. Tak nak bergaduh. Tak boleh, tapi dia kena mesrakan. Nanti kita mesrakan nanti. Okey, macam kita mesra. Okey, baik. Alright, Farhana, ini adalah menu-menunya. Tapi sebelum kita nak masak, kita akan berehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam program Masak-Masak bersama MBO 2026. Okey, baik Farhana. Alhamdulillah dah sampai untuk kita masak pula Farhana. Okey Farhana, sekarang ni kita nak mula masak. Dan ini adalah menu yang pertama. Nanti kita akan selepas ni kita akan menu yang kedua pula. Betul. Okey, tapi yang ni adalah bahan-bahan yang tersedia. Jadi kita nak mulakan yang mana dulu Farhana? Kita akan mulakan dengan ni lah. Kejap. Kejap. Saya rasa bukan kita berdua saja. Okey. Jadi sekarang ni kita nak mesti ada teman juga. Betul. Orang kata tak manis kalau berdua. Okey, jadi sekarang ni kita jemput Cik Nur Iman bersama dengan kita untuk masak ni. Okey, jemput Iman. Apa khabar Iman? Sihat Sihat. Macam mana perjalanan tadi? Alhamdulillah baik. Baik Okey, dah tahu dah menu hari ni? Dah. Dah. Okey. Dah ready dah? Alhamdulillah dah. Okey. Semangat. Yes, semangat. Kita semangat. Okey, baik. Okey, hari ni kita akan masak puding pandan kaya gula Melaka. Okey, first step adalah kita kena campurkan bahan. Di mana kita akan masukkan air. Air satu cawan. Air satu gelas. Satu gelas. Satu gelas. Okey, lepas tu kita masukkan full cream. Susu full cream. Susu full cream. Oh, jangan macam ni. Okey, lepas tu kita masukkan gula ni 4 sudu. 3 4 Tepung Custard. Tepung custard. Tepung custard ni berapa banyak? Tepung custard ni kita masukkan Satu je. Cukup Alhamdulillah cukup. Satu sudu ke satu setengah sudu? Satu sudu. Satu sudu. Okey. Kita Oh, masukkan. hilang lagi gigil dia. Okey, alright. Okey, baik. Lepas tu kita akan masukkan susu cair 1 tin. Iman dengan Farhana memang dah biasa lah buat menu ni. Kalau memang biasalah kan. Biasa kami akan buat. Ada masa bila? Masa bila? Selalu kita kan kalau macam dekat pusat makanan Farm Rengit, kita akan hidangkan ni setiap petang. Setiap petang. Lepas je proses kita akan hidangkan ni. Oh, rupanya sama. Sama. Ingatkan lain-lain. Kita kacau dia sampai sebati. Okey, tapi sebelum sebati tu, Iman, saya kita nak berborak santai sikit dengan Farhana. Okey, jadi Farhana, sambil kita didik sebelum ni, jadi kita nak tahu jugalah apa peranan pusat memproses makanan Farma Rengit ni. Peranan boleh Farhana ceritakan sikit? Oh, boleh. Tak ada masalah. Yang pertama, of course lah kita sebagai kilang memproses makanan yang berkualiti selain kita memenuhi lah kepuasan pelanggan. Ada? Kita sebenarnya, kita cakap pasal kualiti ni bukan kosong-kosong tau Cik Fahmi. Kita ada sijil ISO. Kita ada HACCP, kita ada GMP dan of course yang paling penting, kita ada halal. Yang tu memang susah tu nak dapat. Peranan kita lah. Selain daripada itu juga, kita juga ada beri peluang pekerjaan lah kepada komuniti setempat. Kita punya staff pun adalah daripada komuniti-komuniti setempat jugalah, orang-orang kampung, semua itulah. Saya difahamkan juga Farhana dengan Iman pun memang asalnya memang betul. Kami pun sebenarnya asalnya daripada belajar praktikal. Daripada studi praktikal. Kita juga adalah memberikan sumbangan dan perkhidmatan latihan lah kepada pelajar universiti dan juga usahawan. Ini yang paling penting lah, bimbingan usahawan yang mana dia nak untuk buat latihan. Bukan. Usahawan ni dia mau kepada untuk kita cakap perniagaan, permulaan perniagaan, OEM lah. OEM. So kita bantu jugalah mereka untuk
dari segi infra, kita bagi dalam perkhidmatan bimbingan pensijilan jugalah. Oh, banyaklah. Bukan satu satu peranan sahaja Fama tapi banyak cabang yang boleh daripada segi usahawan, dari segi untuk buat produk, lepas tu untuk beri peluang kepada pelajar-pelajar untuk buat latihan industri. Banyak-banyak. Jadi saya rasa mungkin kita akan tunggu sampai mendidih dulu. Iman sampai mendidih Jangan mendidihkan saya punya hati. Cukup Iman. Okey, jadi kita akan berehat seketika untuk kembali selepas ini. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Farhana dan Iman. Okey, baik. Sekarang ni kita dah mendidih dah. Ya, mendidih dah pekat dah. Okey, dah pekat dah Iman. Jadi selepas ni apa pula? Okey, so lepas ni kita akan masukkan agar dan juga pandai imakul lah. Okey, jadi final touch lah. dah boleh masukkan, nak tunggu mendidih dulu? Boleh dah masuk Ni dah boleh masuk dah. Dah boleh masuk dah kan? Okey, jap. Nak sabar saya masuk? Boleh jangan berebut lah tapi okey. Okey, Fahana dekat. Okey, okey. Kita masukkan 5 gram serbuk agar. 5 gram je. Macam mana kita nak tahu gram dia? Sebab satu paket tu dia 10 gram. So macam separuh lah. Separuh. Okey. Nasib baik pandai jawab. Alhamdulillah. Okey, baik. Okey, so Sambil-sambil kita godak-godak ni. Kacau-kacau ni. Cik digodak je. Digodak Suka sangat godak kan? Okey. Kita boleh masukkan pandan Imaluku. Kalau kita nak buat colour lain pun boleh ke? Boleh, ikut sukalah. Ikut sukalah. Kalau suka purple, buat purple. Kalau suka biru, buat biru. Boleh lah. Ikutlah pandan dekat Selangor. Pandan mana? Betul juga. Takkanlah pandan warna purple. Tapi ada. Sweet corn warna purple. Betul juga. Bukannya warna kuning je kan? Betul kan? Betul. Okey. Okey. Dibetulkan juga saya. Alright, baik. Dan lepas ni nanti kita akan ada katanya ada nanti masukkan dalam satu acuan kan? Betul. Okey, jadi lepas ni kita akan masukkan dalam acuan lah. Nanti ni nak tunggu berapa lama ni? Agak-agak dia dah sebati dengan dia punya serbuk jelly tu. Okey. So kita boleh masuk acuan dah. Masuk acuan. Okey. So kini pun kita dah boleh matikan untuk kita macam sejukkan. Kita padamkan. 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 Berapa kali ni saya dah dibetulkan. Okey, baik. Okey. Matikan. Baik, tunggu dia kalau kita nak masukkan dalam acuan tu kita perlu dalam keadaan sejuk dulu ke? Betul. Okey. Separuh sejuk lah. Separuh sejuk. Nak kena tunggu separuh sejuk lah. Okey, baik. Okey. Kalau tak nanti dia dah memejal. Memejal. Kita tak nak dia dah memejal. So kita cair-cair lah. Okey. Macam dia nak menjajal pula. Okey, tak nak kan. Okey, baik. Okey dah. Okey. Jadi nak tunggu selepas ni lepas ni kita akan masukkan dalam bekas pula. Tapi sebelum kita masukkan dalam bekas, kita akan berehat sekali lagi. Kita jumpa selepas ni. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Okey, Iman dan juga Farhana masih lagi kekal bersama dengan kami. Okey, tadi kita dah masukkan dah didih, lepas tu dah masukkan dalam acuan dan juga kita dah sejukkan juga. Dan inilah dia hasilnya. Tada! Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan, ini adalah hasil yang telah disejukkan. Okey, jadi selepas tu apa pula nak letak? Dia sebenarnya belum siap lagi. Belum siap lagi? Sebab kita belum letak bahan utama kita. Okey. Cuba teka apa bahan utama kita tu. Okey. Kalau katakan nak dapatkan produk ni, macam mana nak dapatkan produk ni? Okey, nak dapatkan produk si Kaya Gula Melaka ni, boleh layari Agrobazar online, boleh type PMF ringgit. Kat situ kita boleh dapatlah produk-produk yang kami keluarkan daripada Pusat Pengurusan Makanan. Kerana dia jimat, mudah dan selamat. Okey, baik. Jadi kalau tuan-tuan dan puan untuk dapatkan produk yang istimewa ni, layari saja www.agrobazar.com.my. Okey, jadi apa yang kita nak buat selepas ni? Okey, lepas ni kita akan buat seni sikit lah. Kita akan... Pernah belajar seni ke? Alhamdulillah tak. Pandai jawab sekarang kan? Okey, baik. kita akan letakkan di atas
permukaan agar. Tapi sebelum tu, Ya, sebelum tu. masukkan kita gunakan Ya, kita gunakan serikaya gula gula Melaka. Gula Melaka dimasukkan dalam piping bag. Betul. Okey. So kita Kena buat art sikit lah. kena buat sikit sini. Okey. Dia art ringan lah, tak berat sangat lah. Kalau art berat lain. Art berat ada lain. kawan saya boleh art berat. Okey. Okey, baik. Oh, dia memang macam tu je. Macam nak cantikkan kita macam turun sikit. Like that lah, like that. Biasalah art berat. Berat sangat ni. Nampak comot je. Cuba Cik Fahmi pula buat. Kita tengok art dia. Kita try. try. Pandai Okey. Saya biasa memang buat kerja-kerja ni, art ni. Nampak. Sorry. Nampaklah muka dia. Okey, tak apa. Yang ni jangan membazir. Betul. Tak baik membazir amalan lain. Okey. Betul. Baik, masukkan Okey. Tepi sikit Farhana. Saya sedang beraksi ni. Okey, masuk set sikit. Okey. Oh, cara genggam tu dah betul dah. Ya, okey, dah nampaklah segi dia. Penuhkan saja. Ya, penuhkan saja. Dan just lorikkan. Okey. Nampaklah dia macam berbunga-bunga sikit. Saya rasa saya punya lagi seni. Cuba nampak. Farhana pula. Okey. Nanti kita ada ni tahu, juri yang untuk menjurikan. Tak adalah saja je gurau. Okey. And kalau macam kita, dekat rumah ada macam empingan kelapa, macam tu boleh kita taburkan juga lah kat atas. Okey. Ni tak perlu, biasanya kalau puding orang kata nak perlu ada susu ke ataupun dia punya caramel ataupun kena makan dengan kuah ke sikit. Ni tak perlu dia macam ni saja. Macam ni saja. Ini versi yang kering lah, bukan berkuah. Bukan. Oh. Kita sebenarnya nak jimatkan masa. Betul. Sebab apa? Sebab kalau kita guna gula Melaka, kita kena cairkan, tambah pandan, semua tu lah. Jadi kita gunakanlah serikaya gula Melaka sebab bila kita dapatkan dari Agrobazar online, dia lebih jimat, mudah dan selamat. Okey, kalau kata sebenarnya ada kupon-kupon yang tersedia dalam portal Agrobazar online. Betul. Ada kupon RM5, ada kupon RM10 untuk pembelian minimum RM15 dapat diskaun sebanyak RM5. Dan sekiranya kalau tuan dan puan nak membeli minimum RM30 dapat diskaun RM10. Kebetulan ni Farhana dan juga Iman, saya ada sedikit nak soal sedikit. Okey, jadi sekarang ni saya nak tanyalah, apa PMF ringgit dapat membantu pengguna dalam meringankan kos yang semakin tinggi? Itulah kita pun sekarang ni dalam keadaan yang agak gawat jugalah sebabkan kenaikan kos semua itulah. Jadi kita pun sebenarnya di kilang pun tidak terkecuali lah, terjejas jugalah beberapa. Jadinya kat sini, okey, kita kita sedang nak explore. Explore kita punya teknologi mesin yang lebih tinggi lah. Kenapa sekarang ni tak belum lagi teknologi tinggi ke? Sekarang ni kita masih lagi ada half auto lah, semi auto. So kita nak go kepada fully auto, dan kalau ada perlukan AI pun kita akan go pada AI jugalah. Jadi peredaran pun sekarang ni pun dah semakin, orang kata pengguna pun daripada offline kepada online. Macam mana nak dapatkan produk, daripada dulu selalu pergi ke pasar-pasar harian, sekarang ni membeli secara atas talian saja. Macam kita dapatkan produk di Agrobazar online, betul kan? Kerana ia jimat, mudah, selamat. Lupa Okey, baik. Kita akan kembali selepas ini bersama dengan tetamu dengan kita. Jadi kita akan kembali selepas ini. Jumpa lagi. Pasti menyelerakan. Baik, kita kembali semula dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Okey, tadi kita dah buat menu yang pertama. Dan juga kita akan buat untuk hidangan yang kedua pula. Okey, jadi Farhana, apa yang menu yang kedua ni? So menu kedua kita adalah polo kaya toast serikaya madu. Okey, polo kaya toast serikaya madu. Okey, jadi sekarang ni apa yang kita nak mulakan dulu, Iman? Okey, mula kita ambil tepung, tepung gandum. Tepung gandum. Ya. Okay, ni dalam 2 sudu besar tepung. Okey. Lepas tu kita akan masukkan gula. Gula. Ni samalah juga Farhana, boleh guna pakai brown sugar. Betul, Okey, boleh. Dan kita pun masukkan butter. Okey. Sekejap boleh
butter. Butter ni apa-apa pun boleh butter? Boleh. Okay, Nak pakai pure butter tu pun boleh lagi. boleh, tak ada masalah. Lepas tu kita masukkan putih telur. Putih telur, okey. Yang ni dah siap kita asingkan antara putih dan juga kuning. Oh. Bukan tuang semua? Kita ikut. Okey. Oh. Tak perlu banyak sangat pun sebenarnya. Oh, tak perlu banyak. Okey, right. Lepas tu kita godak lagi. Kacau. Ni? Ya. Kita pakai sudah masak online. Okey. Okey, kita kacau-kacau dia sehingga sebati lah. Untuk kita jadikan dia spread. Oh, jadikan dia spray. Ya, betul. Okey. So, dia agak renyah sikit lah sebenarnya kerja ni. Tapi sebenarnya kita nak beritahu, walaupun spray kita jadikan spray, tapi kita ada satu bahan, orang kata, produk yang istimewa, iaitu serikaya madu, betul? Okey. Macam mana sekali lagi kita kata nak dapatkan serikaya madu ni, Farhana? So untuk dapatkan serikaya madu ni kita ada secara fizikal dan online lah. Okay. Kita nak highlightkan kat sini, kalau kita beli secara online di Agro Bazaar Online, kita akan dapatlah kupon. So kita dapat mudahkan juga, kita tak payah nak keluar, kita order je, tahu-tahu je sampai. Tahu-tahu sampai je. Jadi sekarang tak perlu katakan nak orang barang-barang daripada jauh pun kita boleh dapatkan secara. Okey, jadi sekarang ni dah apa? Nanti dah sebati, lepas tu bila dah sebati jadi spray, kita akan sapukan dekat atas ni. Betul. Oh, mudah je resipi ni. Betul. Oh, dia rolling ice Okey, Farhana. Jadi sekarang ni kalau katakan yalah tadi yang saya soalkan pada Farhana untuk berkaitan dengan PMF Ringgit punya peranan kan juga. Jadi mungkin Farhana ada nak tambah sedikit Putih. Betul. Tadi saya nak tambah sikit lah berkaitan antara teknologi tinggi dengan cakap tu nak kurangkan kos kos hidup sekarang ni lah agak tinggi. So sebenarnya kita nak cakap kat sini bila kita gunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi, so kita akan mempercepatkanlah pengeluaran tu. Bila kita dah dapat cepatkan pengeluaran dengan pengeluaran yang agak banyak, kita dapat kurangkanlah kos operasi. Bila kos operasi tu agak rendah, kita dapat maintainkan sahaja harga. Maksudnya dengan harga yang kita ada sekarang, kita tak payah nak tingkatkan harga lagi. So pengguna pun dapat beli dengan harga yang berpatutan lah. Ya, kebetulan pula dengan cuaca yang sangat indah hari ni, di hujan ni, dengan rintik rahmat mengekori perjalanan Farhana dan juga Iman. Okey, Iman. Dah sebati dah Iman? Dia hampir sebati. Hampir sebati. Sebab kita pun sampai dah hampir sebati dah ni. Okey. Jadi kalau nak tunggu Iman sebatikan dahulu, jadi kita akan berehat sekali lagi. Kita akan sambung selepas ini. Jumpa selepas ini. Pasti menyelerakan. Kembali semula dalam program Masak-Masak bersama ABO 2026. Okey, Farhana dan juga Iman. Alhamdulillah tadi kita dah selesaikan untuk jadikan spread. Dan inilah hasil yang spread yang kita telah buat tadi. Okey, jadi sekarang ni apa selepas ni yang kita akan buat? Okey, kita akan ambil satu roti. Satu keping roti. So kita spreadkanlah dia dekat atas ni. Spread dia. Okey. Kena spread tebal-tebal lah. Untuk dia akan ada art sikit nanti. Kita buat art lagi. Buat art lagi. Dengan ringgit ni semua kena buat art ke apa? Kena belajar? Betul. Okey. Itu kemahiran utama lah orang kata. Kemahiran utama. Itu orang kata punya indikator. Untuk orang kata bekerja di ringgit ke macam mana? Boleh jugalah. Takkan tanya lah waktu interview. Kalau kata tuan-tuan dan puan dekat luar sana nak buat latihan industri, boleh datang ke PMF Ringgit sendiri untuk berjumpa dengan Farhana dan juga Iman. Okey, ataupun pengurus kerana sendiri Betul. Okey. Jadi untuk dapatkan produk yang istimewa daripada keluaran Ringgit, sekali lagi saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan kat luar sana untuk layari sahaja www.agrobazar.com.my kerana ia jimat, mudah dan selamat. Farhana. Okey, Farhana. Okey, dah selesai Okey, dah selesai ni. Dah selesai. Kita akan buat art sikit lah. Okey, sekali lagi art. Mungkin kita boleh je lah pakai spray ni. Okey, pakai spray. Kita macam buat dia aluran.
aluran sungai-sungai Lui. Oh. So sambil-sambil tu boleh nyanyi lagu Aizat Amdan. Banyak. Okay. Okey, kita buat aluran tu lah. Kenapa perlu dialurkan benda ni? Art. Okay. Alright. Baik. Okey lah, dah alur-aluran sini. Okey, ni kira macam dah siap lah. So Dah siap, lepas kita akan masukkan ke dalam air fryer. Air fryer. Okey, jadi Farhana akan boleh masukkan dalam air fryer ke? Betul. Okey, terus masukkan dalam air fryer. Ya. Okey. Sambil tu Farhana masukkan dalam air fryer, jadi Iman Ya. kita berdua. Okey. Jadi Iman sekarang ni kalau katakan Iman dekat sana, aktiviti apa yang Iman buat? Kalau katakan di position dekat apa ni? Orang kata dekat ringgit sendiri. Okey. Bagi memastikan ataupun macam mana nak memastikan kualiti yang baik dekat PMF ringgit. Okey, dekat Kilang Pusat Masa Makan Farma Ringgit ni, kita ada banyaklah persijilan. Yang paling utama dekat Malaysia ni adalah halal. Halal? Sebab kalau kita cari barang kedai pun kita mesti akan cari halal kan? So halal tu dia bukan sembarangan. Halal tu kita boleh dikategorikan sebagai bersih. 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 So apa maksud bersih tu? Dekat persekitaran kilang bersih. So semua kita akan check lah setiap pagi dan selepas balik kerja ke kita akan check lah. Okey. Jadi sekarang ni itu yang berkaitan dengan itulah. Okey, jadi sekarang ni cepat betul Farhana. Cepat kan? Sebenarnya tadi tengah dia ada time slip. Okey, jadi memang kita pun dah gunakan air fryer. Sebenarnya kita lebih pantas untuk kita laksanakan hidangan. Okey, inilah hasil dia Farhana. Jadi jangan perhatikan kerak di luar kerana isi di dalam sangat sedap. Okey, jadi okey, lepas ni apa lagi? Okey, dia sekarang belum siap lagi. So kita akan hidangkan dengan si kaya gula melaka. Si kaya madu lah. Si kaya madu. Kita akan spreadkan di atas ni lah. Atas ni. Okey, jadi bolehlah orang kata nak ambil apa? Spray. Boleh ke sudu kecil? Sudu kecil? Mana? Okey, ada lagi. Jangan risau. Sudu saya banyak. Banyak. Macam mana emas ni tu, saya akan hantarkan emas di rumah Cik Iman. Okey. Kita akan spreadkan lah. Okey, spread atas. Baik, sementara Iman spreadkan ni, jadi Farhana, kita nak tahu lah tadi kita memang dah kongsikan apa yang produk-produk yang dikeluarkan oleh PMF Ringgit sendiri selain daripada Sri Kaya Madu. Tadi mungkin orang tak tahu, bukan ini sahaja yang sebenarnya yang Kilang Ringgit hasilkan. Mungkin ada lagi yang produk-produk daripada Ringgit untuk Farhana boleh highlightkan. Okay, so untuk serikaya sebenarnya kita ada 3 jenis serikaya lah. Antaranya tadi serikaya madu, serikaya gula melaka dan kita lagi satu. Serikaya pandan. Serikaya pandan itu untuk kaya punya line. Tapi kita ada juga lain-lain. Kita ada jam buahan, kita ada jam roselle, jam nanas, jam apa lagi satu, jam belimbing. Dan bukan tu saja. Kita ada air juga. Ada air juga? Okey. Wah, menarik. Cordial. Kita ada jus minuman terus juga. So base tu semua base buah-buahan lah. Base buah-buahan. Jadi Iman pernah tengok buah roselle tu sendiri? Ya, pernah. Pernah? Takkan tak pernah kan? Okey. Dekat Farma Ringgit juga kita grading sendiri bunga roselle tu. Okey. Bunga roselle tu sendiri memang ada lah. Okey. Baik, alhamdulillah. Inilah hasil dia daripada menu yang kedua. Okey, jadi sekarang ni inilah tuan-tuan dan puan-puan hasil menu yang sangat-sangat menarik, simple tapi klasik. Mantap. Belajar resepi mudah bersama dengan Agrobazar Online. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia. Mungkin ada sepatah dua kata daripada sebelum kita akhirkan program kita pada hari ini. Daripada Farhana dululah. Okey. So sepatah kata daripada saya, belilah produk Agromas, terutamanya di Agrobazar Online. Kerana apa? Kerana dia jimat, mudah dan selamat. Okey, Iman, ada sepatah dua kata? Okey, sepatah dua kata saya. Jimat, mudah dan selamat. Senang betul. Okey, baik, terima kasih kepada Farhana dan juga Iman kerana sudi bersama-sama dengan saya untuk dalam program Masak-Masak bersama ABO. Jangan serik tahun datang. Kita akan bersua lagi. Mungkin insya-Allah mungkin jodoh akan datang. Okey. Baik, untuk pada tetamu yang akan datang, kita akan bersua lagi dalam program Masak-Masak bersama ABO. Jadi saya tamatkan hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.